Okey geng, Assalamualaikum, selamat petang. Penduduk di Bandaraya Al-Ustar katanya tergempar dengan isu kenaikan cas cukai pintu, cukai tafsiran sama ada perumahan ataupun rumah lot kampung ataupun lot-lot kedai. Dikatakan akan dinaikkan cukai tafsiran, cukai pintu. Menteri Perumahan Kerjaan Tempatan Malaysia Ngah Koh Meng, adakah tahu perkara ini akan berlaku? Adakah Ngah Koh Meng, Menteri Perumahan Kerjaan Tempatan ni, dia tahu ataupun tak tahu, ataupun dia sendiri yang meletakkan perkara ini di tahap tertinggi di Bandaraya Al-Ustar? Seperti yang kita tahu, Pak Gafar, iaitu Datuk Bandar Al-Ustar, Datuk Gafar ni, kalau hampa nak tahu, cara Datuk Gafar ni, Datuk Bandar Al-Ustar ni bekerja melebihi adun ataupun YB yang ada di Al-Ustar ni. Kalau hampa nak tahu, punyalah bekerja keras untuk memajukan dan menaikkan Bandaraya Al-Ustar ni di peringkat tertinggi, melebihi MP ataupun YB yang ada di Al-Ustar ni. Inilah kerja keras yang dibuat oleh Datuk Pak Gafar ni, Datuk Bandar Al-Ustar ni. Apa yang Pak Gafar ni tak buat? Parit, peniaga, longkang, rumah, kebersihan, pokok, keindahan, semua Pak Gafar ni sapu clear, settle. Tiba-tiba apabila nama Pak Gafar ni naik di kemuncak, dikaitkan pula dengan cukai tafsiran yang tiba-tiba telah digembar-gemburkan akan naik 2 atau 3 kali ganda pada tahun depan ataupun di penghujung tahun ini. So, apa yang boleh aku katakan? Adakah Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan Ngah Koh Meng tahu ataupun tak tahu ataupun sengaja meletakkan cukai? Sebab Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan ni, dia ada kuasa tau. Dia ada kuasa untuk meluluskan ataupun tak meluluskan, ataupun dia ada kuasa untuk menghapuskan segala cukai-cukai yang dikenakan terhadap PBT ataupun bandaraya ataupun pihak berkuasa tempatan yang ada di dalam Malaysia ni. Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan, dia ada kuasa ke atas semua perkara ni. So, apa yang boleh buat sekarang ni? Datuk Bandar Al-Ustar terpaksa sekarang ni menerima ataupun kritikan daripada masyarakat.